Pada kita memang kena beras, tapi pada mazhab Hanafi contohnya, dia mengambil nilai kepada beras tu yang memang tidak ada di dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, kan? Jadi dalam hal ini macam mana caranya kita nak melihat, adakah kita dalam bab ni bertaklid dengan mazhab Hanafi? Dia ada beberapa pandangan lah dalam hal ni. Sebenarnya dalam masalah ni dia melihat kepada mufti itu sendiri, institusi mufti itu ataupun kita katakan badan-badan yang berautoriti, yang kita ketahuilah bahawa di Malaysia ini yang menjadi ketua agama itu adalah sultan, dan kemudian di bawahnya itu ada dia punya institusi mufti dia yang berautoriti. Jadi mereka melihat kepada maslahah apa yang berlaku kepada masyarakat. Kalau kita tengokkan memang kalau dalam mazhab Syafi'i itu memang pakai beras lah, tapi cuba bayangkan kalau setiap orang nak pakai beras, jadi ada orang yang memerlukan wang untuk mereka gunakan menjelang hari raya contoh dia, kan? Jadi di sini dilihat kepada maslahah atau apa kita namakan sebagai keperluan